Kaya ni bukanlah suka hilang tak khabar ke diri dia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam satu kitab Durratun Nasihin dia ceritanya. Satu hari raya tu Sayyidina Ali tak pakai baju baru dah. Orang tanya dia, kenapa yang Ali mu tak pakai baju baru? Ini kata-kata masyhur. Kata dia nya laisal aidu liman labisal jadid. Bukanlah hari raya tu ialah mereka yang memakai akan baju baru. Innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Hanya sahaja hari raya yang sebenar ialah bagi mereka yang ketaatannya kepada Allah bertambah. Taat kepada Tuhan itu semakin bertambah. Sebab itulah dalam Syawal yang kita duduk sekarang ni, rugi kalau kita tidak rebut peluang apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawalin kharaja an zunubihi kawaladat ummuhu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa sebulan-bulan Ramadan wa atba'ahu sittan min syawalin, dan memperikut akan sebulan tu 6 hari di bulan Syawal selain daripada satu Syawal lah, itu haram puasa. Jangan warok sangat, serba 3 lapis 3 baku sekali tak boleh puasa, hari haram puasa dah. 5 hari haram puasa tu, Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik dipanggil dah. Maka pahala yang diganjar oleh Allah Ta'ala kana kasyamid dahri, adalah ia seperti berpuasa setahun. Satu riwayat. Dalam satu riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man shoma ramadhana, barang